apa ni dalam campuran tu mengandungi 3 elemen penting macam cakap tadi. Cik bayangkan kalau 70% baja bunga dalam beg tu, makna dia memang dia yang paling utama. Sebab tu kalau kita tengok bunga ros kita besar-besar. Bunga ros kita besar-besar. Tapi kalau tak cukup kalau kita lebihkan hijau dalam baja kita tu, baja kita pokok memang cantik hijau lah. Saya tak kata tak cantik kan. Cantik memang hijau tapi bunga dia kecil ataupun bunga dia tak ada terus, banyak daun, mabuk daun. Itu istilahnya mabuk daun pokok yang sepatutnya sebelum ni bunga banyak rimbun, tinggal daun je banyak. Bunga tak ada. Daun je banyak. Jadi tu yang kadang-kadang abang-abang kat rumah tu pelik. Hari tu awak beli pokok apa kau? Hari tu saya tengok banyak je bunga, mana je bunga, tinggal daun je. Tak tahulah baja tu ini isi. Ingatkan baja dia bagi lama makin apa ni banyak bunga, ini tinggal daun je. Itu pun nasib baik tu. Nasib baik sebab apa? Baja tu